membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 7 Mei 2025. Maka sekarang, Wahyu bab 7 ayat 9 hingga 17. Selepas itu, aku melihat lagi. Kulihat lautan manusia, tidak terkira banyaknya, daripada segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berjubah putih dan memegang daun palma. Mereka semua berdiri di hadapan takhta dan Anak Domba. Mereka berseru dengan lantang, penyelamatan ada pada Allah kami yang bersemayam di atas takhta dan pada Anak Domba. Salah seorang tua-tua itu bertanya kepadaku, siapakah yang berjubah putih itu dan dari manakah mereka itu? Aku tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, sahutku. Dia berkata, merekalah orang yang berjaya menempuh kesengsaraan yang dahsyat. Mereka telah membasuh jubah mereka menjadi putih bersih dengan darah Anak Domba. Maka sekarang, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan menyembahnya siang malam di dalam bait sucinya. Dia yang bersemayam di atas takhta akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan lapar atau dahaga lagi. Terik matahari atau sesuatu yang amat panas pun tidak akan dapat membakar mereka lagi kerana Anak Domba di tengah-tengah takhta itu akan menjadi gembala mereka. Dia akan membimbing mereka ke mata air yang membawa hidup, dan Allah akan menghapuskan setiap titik air mata mereka. Saya tertarik dengan perkataan maka sekarang. Yohanes mendapat penglihatan tentang seluruh gereja Kristian yang berkumpul di syurga dan dia berkata, maka sekarang, mereka berdiri di hadapan takhta Allah. Dia turut menyenaraikan semua perkara syurgawi yang menakjubkan yang akan berlaku kepada mereka. Mereka tidak akan lapar atau menderita lagi dan Tuhan sendiri akan melindung dan menghibur serta menjaga mereka selama-lamanya. Alangkah indahnya! Tetapi apakah maksud maka sekarang? Apakah sebabnya semua perkara-perkara baik ini berlaku kepada mereka? Seorang tua-tua memberitahu Yohanes bahawa mereka telah membasuh jubah mereka menjadi putih bersih dengan darah Anak Domba. Apakah yang dia maksudkan? Mereka ini adalah penganut Kristian seperti kita. Mereka adalah kita. Mereka adalah orang berdosa seperti kita dan mempunyai kehidupan yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan, tetapi Yesus memanggil mereka dan kita menjadi miliknya. Yesus menjadikan perkara ini berlaku dengan menyerahkan nyawanya sendiri di atas kayu salib, menumpahkan darahnya supaya kita boleh diampuni dan dibebaskan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kini, Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Kita yang percaya kepadanya dapat bersama-sama dengannya selama-lamanya di dalam kerajaannya serta menikmati semua karunia yang baik ini. Yesus adalah maka sekarang. Darahnya telah menjadikan kita bersih dan suci, layak untuk berdiri di hadirat Tuhan dan meraihkan kemenangan ini selama-lamanya. Kita berdoa, Yesus Juru Selamatku, buangkanlah jubah kebenaran diriku yang kotor dan berikan aku jubah bersih berkat pengampunan-Mu. Amin.